Hello guys, so welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada benda special nak review untuk korang. Satu kereta EV yang berkuasa tinggi. Kalau kau tanya aku ni spek paling padu yang pernah bawa. Nak tahu kereta apa? Ini dia guys, Audi e-tron GT RS. And by the way guys, hari ni aku tak kesorangan. Korang pun dah bosan tengok aku kan. Hari ni aku ada special guest datang daripada Glen Mary Euromobil punya Audi. So kau nak tahu siapa, nanti kau kena tunggu. Okay, tapi aku boleh bagi hint, awet guys, dia adalah seorang gadis. Tunggu. So guys, aku tahu korang mesti dah tak sabar nak tengok siapa special guest aku. So aku nak introduce, ini special guest kita, Nia daripada Euromobil Glen Mary Audi. Okay. Hi guys. Tolong boleh introducekan nama ke, diri ke? Boleh. So guys, Assalamualaikum. I'm Nia from Audi Center Glen Mary, which is base kita orang ada dekat Shah Alam. So, macam mana I ada dekat sini? Sebab kita orang jiran, belakang-belakang je. So, senang nak buat kerja, betul tak? Okay. So guys, hari ni macam aku cakap kita nak review kereta e-tron. RS e-tron. RS e-tron ni, tapi bukan aku review, kita akan tanya dia, biar dia yang buat review sebab dia yang jual, dia lagi pandai. Alright. So Nia, boleh cerita tak kereta ni sebenarnya dia ada berapa spek and spek apa yang kereta ni ada sebenarnya? Okay. So for now, kereta ni ada dua spek. So yang kita ada sekarang ni highest spek lah, which is RS e-tron GT. So apa yang ada dekat kereta ni, first mestilah korang nak tahu berapa laju yang dia boleh pergi. Laju yang dia pergi, horsepower dia 561 if I'm not mistaken. Yes. Laju tak? Laju tak kan? 500 weh. So dia punya torque berapa? Kalau kata EV ni orang kata kereta yang very high torque ke apa kan? Ni torque dia berapa? Torque dia, kalau I bagi tahu confirm you terkejutnya. Berapa? 830 Newton meter. My torque. God. 830 Newton meter kereta bawa atas jalan guys. Kita ni, kalau aku buat golf aku ni dapat 800 torque tu aku rasa dah habis ni guys. Keluar kilang guys, 800 torque, gila. So, Nia, boleh cerita lagi tak apa lagi kereta ni punya special features ke? Boleh. Atau ada apa-apa lagi yang menarik pasal kereta ni? Boleh. So, kalau dah tahu horsepower dengan torque dia tinggi, mesti nak tahu berapa jarak dia boleh berjalan. Bukan. Tu? Kelajuan masa kelajuan dia. Oh, 0 to 100? 0 to 100, yes. Okay guys, teka. 0 to 100 dia boleh pergi 3.3 second. 3.3 saat, yes. 0 ke 100 guys. Bayang kereta kau stop, 100 km, 3 saat. Okay guys, so kita dah cerita pasal dia punya power, pasal dia punya horsepower, pasal dia punya torque, bla 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 bla. Sekarang Nia, cuba boleh cerita tak apa special feature kereta Audi e-tron RS ni? So, kalau korang tahu Audi special of course lah dia punya lampu. Lampu kita tak sama macam brand lain lah. Which is Audi ni famous dengan LED matrix headlights, which is innovation lampu yang kita ada. Dia kalau korang tengok memang style lah. And dia punya, kalau dari segi cornering, dari segi bukit, memang lampu dia memang akan wide and lagi jauh dia akan pergi. Itu kelebihan lampu Audi yang dia ada. Yang itu saya sokong. Audi ni kalau tanya saya, dia punya cantik memang first kali kat lampu. Lagi-lagi bila lampu dia menari-nari tu kan. Aduh. Okey, lagi ni apa lagi? Tengok dia punya side mirror ni macam ada carbon ke apa ni, memang yes. Stok kilang datang carbon. Yes, memang korang tak payah dah add on carbon. Korang bayar package sekali carbon. So nama pun RS of course lah kan. Kita bagi carbon side mirror. Ori bukan tak ori. Carbon sunroof. And interior dia pun fully carbon. So sekejap lagi kita akan tunjuk lah. Okay? Okay, so bagi aku seksi. Dia punya bontot dia ni seksi. Sebab apa? First, macam aku cakap, Audi bab main lampu memang top super top orang kata kan. And kau tengok ni, carbon juga guys. So kau tak payah nak pergi kedai aksesori nak tukar carbon diffuser pun tak payah, dia dah bagi siap lah. Okay, so sekarang kita masuk dekat bonnet dia, nak tengok besar tak besar. Sebab mesti ada orang family macam, bang, EV ni laju apa tak nak beli ke? Tengok ni.
Not bad kalau kau tanya aku. So Nia boleh cerita tak? Dia punya bonnet ni berapa liter, luas dia apa semua ke? So kalau korang tengok pun memang luas lah. So berapa liter? Dia 350 liter. Saya pun buat dah ni. And dekat belakang ni nothing much. Kita ada soket 12 volt. And dekat sini ada compartment lah. Ada daun ni. Patutlah kereta ni wangi weh. Ada daun ni weh. Sorry lah guys, sebab tu kereta saya wangi. Tapi jangan tiru lah tau. Okay, next. Safety features yang kita ada. So dekat bonnet ni, kalau korang tengok ada 2 button lock. First, automatic bonnet. And second, korang akan lock lah dia punya level nak bawah mana. Okay? So jom Nia tunjuk safety features yang kita ada. Okay. Canggih. So maksudnya kalau kata ada macam ada barang atau macam kita dengan dokong anak. Betul. So dia detect ada benda dia akan Betul. auto terus. Okay lah, safety lah. Kalau tidak kan kita main tergedegang macam tu. Tahu dah terkepit dah kat sini. Okay. So dia ada power boot. So just push this button lah. Okay. Solid. Sangat solid. Okay, kita dah cerita bonnet, cerita lampu saver. Korang mesti tanya-tanya pasal tayar. Kalau kau tanya aku tengok brake dia besar mana. So aku dah tak tahu rim kereta ni size apa sebenarnya. Kalau boleh Nia tolong explain sikit. Dia pakai rim size apa? Ni tayar dia tayar biasa ke tayar special untuk EV ke macam mana? Good question. So first, tayar dia size berapa? Tayar dia size 21. So maintenance tu tak adalah mahal sangat. Betul tak? Tak mahal. 21 dia kata tak mahal. Standard lah. Standard orang yang pakai Audi mah. Betul tak? Okay. Good question. Basically for EV car, tayar dia tak sama macam kereta biasa. Kalau korang nak tengok, mari sini. Zoom. Kat sini ada tulis electric drive. So tayar ni memang special untuk EV car sahaja. So dia tak macam pakai tayar kereta biasa guys? Tak, sebab horsepower dia dengan torque dia tinggi. Memang laju babe. So memang tayar ni memang special untuk kereta EV. EV sahaja. Okay guys, so aku sekarang berada dah dekat dalam kereta e-tron ni. Kalau kau tanya aku memang agak tak tahu aku nak cakap jakun ke, pelik ke. Ya, kereta tak ada bunyi, tak ada apa, tak tahu dia hidup ke tidak, tak tahu aircon sejuk ke. Tu satu. So aku suka gila Alcantara dia. Kemas baik. Alcantara dia bukan biasa-biasa lah. Dia bukan macam velvet ke apa ke kan. So Nia boleh tolong explain ke kita punya follower, viewer ke apa ke ni? Apa pasal interior kereta ni? Ada apa special ke? Nampak atau tak apa apa special tu? So, first kita cakap pasal digital cockpit dia lah. Which is semua dah digital. Tak ada nak complicated ke apa. And kalau kita tengok kat sini pun semua dah make it simple and minimalist like that. Because Audi akan make it simple, slick and yet the sporty. Okay? And kalau kita tengok infotainment dia pun flat, digital, semua button dia just aircon sahaja. And kita pergi dekat driver part dia, kat gear dia. So, ni dia punya lever. So, korang just push macam ni sahaja. Senang. Guna jari je babe. Tak payah guna satu tangan. Push start button dia pun dekat sini. Okay? Kita tak ada enjin. Betul start button pula. Yelah, kena start lah. Macam mana nak hidup kalau tak ada button start? Aku tak faham betul lah kereta elektrik ni. Dah sambung. Okay, dekat sini kita ada many selection of driving, which is first kita ada efficiency, comfort, dynamic and individual lah, which is korang boleh custom korang punya comfort. Korang nak sport ke, nak steering keras ke, korang boleh adjust semua dekat sini. Okay? Next, kita pergi dekat steering. Steering kita 3 spoke, flat bottom and it came with steering heater. Nak panaskan tangan, boleh tekan je button ni, auto panas lah. Sebab apa? Aircon direct dekat kita punya tangan, betul. So, yang tahu sejuk ke, bolehlah hangat-hangatkan tangan. Jangan hangatkan benda lain ya. And then kalau korang perasan, ambient light dia full lah sampai belakang.
That's why dia nampak spot. And macam yang kita cakap tadi, fully carbon. Inilah carbon dia. Fully carbon ya, dashboard fully carbon. Carbon ori ya, bukan plastik. So, jom kita tengok seat dia. Seat dia semi bucket. Kalau korang tengok stitches dia pun hexagon fully. And ada logo RS. RS. Ni mesin ni aku tu. Kau tengok aku duduk ni, tengok. Kau tengok kepala aku dengan bumbung ni. Ni. Ni apa benda ni? Macam mana aku nak duduk? Tinggi aku kurang lebih 17 cm lah, okay? Kau bayangkan aku duduk kan macam ni. Bumper depan. Sakit. Jangan risau sebab body dia memang didesign dengan aerodynamic punya design. And yet, dia still comfort. Even though you duduk kat belakang, you goyang macam mana pun still comfort. Okay? Alright, so aku belanja korang pula dia punya enjin. Kau jangan percaya cakap aku lah, ni bukan enjin, ni EV, common lah brother. Kau ingat aku tak sekolah ke? Nampak? Sini. Okay, clear. Tak ada daun ni. Tadi kat belakang ada daun ni. Ni ada peti sejuk ke apa depan ni kan. So ni memang tempat letak barang juga ke ni ya? Ke betul. Apa? Kita akan ada bagi compartment which is boleh letak barang, and kita ada bagi tools juga for tires. Oh, kat sini. Ada lock nut. Yeah. Ni apa, pump eh? Yes, pump. Oh, complete lah. Complete set. Kalau nak towing, kat sana tu dia. Saya ada nampak barang special lah guys. Sini jap. Sini jap. Sini. Aku nak tanya kau, mata aku salah ke apa? Kereta Audi, tapi kau nampak ni. Porsche. Kan? Porsche. Kenapa ada Porsche ni? Okay guys, kenapa ada Porsche? Sebab Volkswagen. Volkswagen pula dia pergi. Dia sebut Volkswagen, Maggie. Sorry lah guys. Teringat Volkswagen sebab apa? Kita kan dekat Volksmaniac. Mestilah teringat Volkswagen. Volkswagen. Sambung. Okay. Kenapa ada Porsche? Sebab Audi and Porsche basically is under the same platform tu je. Tapi Porsche kot, bukan biasa-biasa. Okay guys, so aku rasa macam semua part kereta ni aku dah tengok. Aku dah nak habis ni, tapi aku terjumpa satu barang tau. Aku tanya kat dia, ni tempat isi minyak ke apa, dia gelak. Dia gelak. Aku try buka, aku tak kerti buka. Lepas tu dia gelak kat aku. Memang perangai ni. Kalau Nia boleh cerita apa? Tunjuk cara buka macam mana? Ni tempat charging je lah. Sebab dia bukan petrol, betul tak? Jom. Korang just push je and then just buka. Tada! Oh, macam ni. Ya, so dekat sini ada dua jenis charger. AC, which is without this lah. AC kecil je. DC besar. Oh, dia tak AC pakai Type C ke apa? Tak ada. Dia bukan USB ke Type C ke, bukan So DC would be direct charging lah. Direct charging which is dia lagi laju. So berapa dia punya timing? Kan kau cerita macam EV ni leceh nak charge kan. So timing dia macam mana charge? 0 to 100% would be 45 minutes untuk direct charging sebab dia fast charging kan. Okay. So dia just ambil masa 45 minit saja. Tapi untuk direct charging dekat rumah dia lambat sikit lah, which is the slow charging. Oh, yang pasang kat rumah betul. Dia tu. Okay, dekat rumah lambat. Dalam 7 to 8 hours estimated. So kalau kat rumah korang nak charge, okey lah korang tidur kan. Tapi kalau atas highway korang kena nak charge 40 minit, aku rasa okey je 40 minit. Kau pergi R&R, kau berhenti, kau makan, ngonyeng-ngonyeng 40 minit. Okey lah. Jimat je sebab kan? Full tank RM60 je. Full tank RM60? Yes, full percent. 100% RM60. Aku dah ingat petrol lah ni. Dia kata full tank ni, aku dah ingat petrol. Kereta ni elektrik di situ lah tu. Okay guys, aku rasa sekian sajalah review aku kereta, bukan akulah. Dia lah review kereta e-tron hari ni. So thank you Nia for your time. And thank you juga kepada pihak Euromobil kerana sanggup bagi kita orang kereta ni untuk kita buat review dengan Nia. Okay, and you guys kat luar sana, kalau korang ada berminat nak cari kereta Audi ke apa ke, korang boleh Roger Nia punya nombor kat bawah ni. Ataupun korang boleh terus pergi dekat Euromobil, Glen Mary Shah Alam, cari Nia. Cakap, saya tengok Nia kat YouTube, saya nak beli kereta dengan Nia. Confirm dapat. So korang dah tengok video, jangan lupa like, comment, and tekan button subscribe sekali dah. Yang tekan loceng ke ting-ting-ting tu, jangan lupa. And kalau korang ada masalah dengan kereta konti korang, jangan lupa boleh datang dekat Volksmaniac Garage. Okay, Session 16 Shah Alam. Tak tahu nak datang, kau buka Google, kau tekan confirm kau sampai. And macam biasa Nia, kita punya tagline penghujung apa dia Nia?
Nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.